you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Hi, assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kita masuk di segmen crime. Setup dia Kamar tak sempat nak setup lagi. Bateri lampu pun dah habis. So kita macam ni je lah segmen crime kita. Lagi seram daripada creepy Kamar rasa. Dalam segmen crime ni kita akan kupas kes-kes jenayah sebenar dari seluruh dunia. Ada yang dah selesai, ada yang masih menjadi misteri dan ada juga yang bunyi macam jalan cerita filem movie tapi sebenarnya betul-betul berlaku. Dan untuk episod ni Kamar akan bincangkan satu kes yang sampai hari ni masih buat ramai orang tak percaya. Bayangkan kalau Kamar cakap ada seorang wanita yang hidup seperti biasa selama hampir 18 tahun, bergaul dengan jiran-jiran, dia terima tetamu masuk rumah kan, dia meneruskan kehidupan seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Tapi apa yang kita tak tahu, dekat dalam rumah tu hanya beberapa langkah dari tempat diorang berbual, tempat diorang minum teh, sebenarnya tersembunyi satu rahsia yang mengerikan. Selama hampir 2 dekad korang, wanita tu didakwa menyimpan mayat suaminya sendiri di dalam rumah. Dan lebih mengejutkan, ada orang yang pernah melihat rangka tersebut tapi dia sangka itu hanyalah prop atau rangka perubatan untuk hiasan. Siapa terfikir benda tu tengkorak yang betul? Persoalannya, macam mana perkara sebesar ni boleh terlepas daripada pengetahuan semua orang? Kenapa tak ada siapa yang pernah mengesyaki apa-apa dan apakah sebenarnya yang berlaku kepada suami dia? Jadi kalau korang dah ready, jom kita selami satu demi satu kisah benar yang dikenali sebagai kes Les Sabine. Okey, sebelum kita masuk part yang seram tu, kita kenal dulu siapa sebenarnya wanita ni. Nama dia Les Sabine. Masa orang kenal dia, dia nampak macam nenek biasa je korang. Peramah, suka bergaul dengan jiran-jiran, jenis yang happy go lucky. Malah ramai yang cakap jenis suka bergurau, suka buat orang gelak. Pendek kata, kalau korang jumpa dia dekat kedai ke kan, dekat kawasan rumah ke, memang korang takkan terlintas langsung dalam kepala yang dia ada satu rahsia yang gila. Tapi sebenarnya sebelum dia pindah ke Wales, hidup dia ni agak misteri. Dia berasal dari New Zealand dan pernah berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama John Sabine. So pada sekitar tahun 1969, John tiba-tiba hilang macam tu je korang. Bila ahli keluarga tanya, wanita ni cuma bagi tahu yang suami dia dah tinggalkan dia dan lari ke Australia untuk mulakan hidup baru. Dan disebabkan zaman tu bukan macam sekarang kan, tak ada media sosial, tak ada WhatsApp, tak ada orang nak check location, jadi ramai je lah yang percaya bulat-bulat cerita dia. Lepas tu, tahun demi tahun berlalu, John langsung tak pernah muncul tau. Tak telefon, tak hantar surat, tak kontak anak-anak dia. Dan yang peliknya, tak ada pun orang yang rasa benda ni pelik. Sampailah bertahun-tahun kemudian, wanita ni berpindah ke United Kingdom dan menetap dekat sebuah rumah di Wales. Dan dekat sinilah semuanya bermula. Tak ada siapa sangka rumah yang nampak macam biasa tu sebenarnya simpan satu rahsia yang dah terkubur hampir 20 tahun. Dan yang buat Kamar meremang bukan sebab mayat tu disorok je korang, tapi sebab sepanjang tempoh 20 tahun tu ada orang yang pernah nampak tahu rangka dalam rumah dia. Tapi diorang ingat tu cuma rangka hiasan ataupun rangka perubatan. Bayangkan korang tengah duduk berborak kan dalam rumah seseorang, gelak-gelak minum kopi, padahal beberapa meter je daripada korang ada mayat sebenar. Macam mana lah boleh tak ada siapa-siapa langsung syak apa-apa kan? So lepas wanita ni berpindah ke Wales, dia mula hidup macam orang biasa tau. Dia berkawan dengan jiran-jiran, orang datang rumah dia, siap ada yang pernah duduk bersembang dekat ruang tamu. Tapi dekat dalam rumah tu lah tersimpan satu rahsia yang langsung tak masuk akal. Dekat salah satu ruang dalam rumah dia ada satu rangka manusia, dan yang paling pelik bukan seorang dua yang pernah nampak rangka tu. Ada tetamu yang datang rumah, ada kenalan yang pernah lalu kawasan tu, diorang memang nampak rangka tu, tapi
langsung tak pelik sebab wanita ni selalu cakap tu cuma rangka untuk pembelajaran lah, untuk prop perubatan. Bayangkan betapa yakinnya dia bercerita sampai ada orang yang percaya. Malah ada yang anggap dia cuma ada minat mengumpul barang-barang yang pelik. Jadi tak ada siapa pun yang buat laporan polis. Tak ada siapa fikir macam kalau ni rangka manusia betul macam mana? Sebab dalam kepala diorang mestilah mustahil kan seseorang sanggup simpan mayat dalam rumah sendiri selama bertahun-tahun. Dan itulah yang buatkan kes ni lebih menyeramkan. Bukan sebab dia berjaya sorok dia punya jenayah, tapi sebab dia berjaya buat orang sekeliling percaya bahawa rangka manusia yang berada dalam rumah dia hanyalah satu hiasan. Kamu rasa kalau kamu sendiri pergi rumah orang nampak rangka macam tu, mungkin kamu pun akan fikir, mungkin dia ni pelajar perubatan kan, atau prop Halloween, I don't know. Tak terlintas langsung yang itu sebenarnya rangka seorang manusia yang pernah hidup. Persoalannya sekarang, kalau semua orang percaya cerita wanita ni, macam mana akhirnya rahsia ni boleh terbongkar selepas berpuluh-puluh tahun? Selama berpuluh-puluh tahun, wanita ni berjaya teruskan hidup macam biasa. Tak pernah ada orang datang mengetuk pintu rumah dia sebab ada syak jenayah ke. Tak pernah ada siasatan besar. Rahsia tu seolah-olah akan kekal terkubur selama-lamanya sampailah pada tahun 2015. Leh Sabin meninggal dunia akibat kanser. Bila dia dah meninggal, ahli keluarga dan pihak yang menguruskan rumah mulalah mengemas barang-barang yang ditinggalkan. Masa tengah mengosongkan rumah tu lah, diorang terjumpa sesuatu yang buat semua orang tergamam. Rangka manusia. Kali ini bukan lagi sekadar hiasan, polis dipanggil ke rumah tersebut dan siasatan forensik terus dijalankan untuk kenal pasti identiti rangka itu. Hasil ujian DNA akhirnya mengesahkan rangka tersebut adalah milik John Sabin, suami Leh yang dikatakan lari ke Australia hampir setengah abad sebelum tu. Masa berita ni keluar, ramai orang memang terkejut korang sebab selama ni semua orang percaya yang John tinggalkan keluarga dia secara sukarela. Rupanya dia langsung tak pernah pergi mana-mana ya. Dan apa yang lagi buat kamu meremang, wanita ni dah bawa rahsia ni sampai ke hujung nyawa dia. Dia tak pernah mengaku dekat polis, dia tak pernah didakwa, dia tak pernah dibicarakan. Sebab bila rangka tu ditemui, orang yang dipercayai bertanggungjawab atas kematian John dah pun meninggal dunia. Tapi walaupun suspek utama dah tak ada, polis tetap cuba susun balik apa sebenarnya yang berlaku hampir 50 tahun sebelum tu. Dan bila diorang mula bercakap dengan anak-anak wanita ni serta orang-orang yang pernah rapat dengan dia, barulah satu demi satu cerita yang selama ni disimpan mula terbongkar. Okey, sekarang kita sampai dekat bahagian yang paling banyak persoalan lah, sebab selepas rangka John Sabin ditemui, satu soalan besar muncul. Kenapa? Kenapa seorang isteri sanggup menyimpan rangka suaminya sendiri selama bertahun-tahun? Betul tak? Apa yang sebenarnya berlaku dalam rumah tangga dorang? Daripada siasatan dan cerita yang muncul selepas tu, hubungan Leh dan John dikatakan bukanlah satu hubungan yang bahagia. Menurut laporan perkahwinan dorang ni memang ada banyak masalah. Ada dakwaan bahawa John seorang yang mempunyai masalah dengan alkohol. Hubungan dorang ni memang selalu bergolak lah. Anak-anak dorang yang juga dikatakan membesar dalam suasana keluarga yang bukan senang. Tapi malam John hilang pada tahun 1969, itulah bahagian yang sampai sekarang masih penuh persoalan. Apa yang diketahui, John dipercayai meninggal dunia ketika berada di New Zealand. Tapi disebabkan wanita tu dah meninggal dunia kan sebelum kes ni disiasat sepenuhnya, banyaklah persoalan tentang bagaimana John ni meninggal dan apa yang berlaku malam tersebut memang tak terjawab di mahkamah. Dan ini yang buat kes ni rasa sangat pelik, sebab dalam kebanyakan kes pembunuhan, kita biasanya dapat dengar versi daripada pembunuh tu. Kita dapat tahu motif, kita dapat tahu rancangan diorang. Tapi dalam kes ni, orang yang paling tahu apa yang berlaku dah tak ada untuk menjawab. So kamu rasa part paling seram bukanlah sekadar jumpa rangka dalam rumah, tapi korang bayangkan ada satu rahsia besar yang seseorang bawa selama hampir 50 tahun kan. Bangun setiap pagi, buat kerja harian, bercakap dengan orang sekeliling sambil tahu ada satu perkara yang disorok daripada semua orang.
Tapi persoalan yang masih tinggal, adakah Leigh memang merancang semua ni dari awal, atau adakah ada cerita lain yang kita tak pernah tahu. Sebab kadang-kadang dalam kes jenayah, apa yang kita nampak di luar hanyalah satu sisi cerita, dan sisi yang tersembunyi itu mungkin jauh lebih gelap. So bila kes ni mula mendapat perhatian umum, ramai orang mula tanya soalan yang sama, macam mana anak-anak wanita ni boleh tak tahu apa yang berlaku? Sebab bila kita fikirkan balik, ini bukan satu rahsia kecil ya. Ini bukan sekadar benda yang disorok dalam laci ataupun dalam kotak. Ini melibatkan seorang manusia yang pernah hidup, seseorang yang mempunyai nama, keluarga dan cerita tersendiri, dan orang yang paling terkesan dengan penemuan ini sudah tentulah anak-anak wanita ni sendiri. So sebelum rahsia itu terbongkar, diorang juga percaya cerita yang sama seperti orang lain. Diorang percaya yang John Sabin telah meninggalkan keluarga diorang bertahun-tahun dulu. Tak ada siapa sangka bahawa cerita yang dia pergi tu mungkin bukan keseluruhan kebenaran lah. Dan bila diorang akhirnya mengetahui bahawa rangka yang ditemui dekat rumah ibu diorang sendiri adalah bapa diorang sendiri, mestilah benda tu sangat sukar untuk diterima kan. Bayangkan seumur hidup korang membesar dengan satu cerita tentang seseorang, dan korang fikir orang tu dah pergi jauh kan, tapi sebenarnya puluhan tahun kemudian korang dapat tahu kebenaran yang sangat berbeza. Itulah part yang paling berat dalam kes ni. Kenapa mak diorang buat macam tu? Apa yang berlaku sebenarnya masa John meninggal, dan berapa lama sebenarnya isteri dia ni simpan rahsia tu kan? Sebab satu-satunya orang yang mungkin boleh jawab semua persoalan tu dah tak ada dah sekarang. Dan akhirnya kes John dan Leigh Sabin menjadi satu daripada kes penuh dengan tanda tanya. Bukan sebab tak ada bukti, tapi sebab terlalu banyak persoalan yang datang selepas bukti tu ditemui. Okey, sekarang kita dah sampai dekat persoalan paling besar lah dalam kes ni. Kalau benar John Sabin dibunuh, kalau betul lah rangka yang dia temui dalam rumah wanita tu, kenapa Leigh Sabin tak pernah didakwa? Jawapannya, sebab bila rahsia tu akhirnya terbongkar pada tahun 2015, Leigh Sabin sendiri dah meninggal dunia. Maksudnya pihak polis memang tak boleh bawa dia ke mahkamah atau menjalankan perbicaraan terhadap seseorang yang dah tak ada. Dan itulah yang buat kes ni terasa sangat unfinished ya. Sebab biasanya dalam kes jenayah, kita nak tahu pengakhirannya kan, siapa pelakunya, apa motifnya, apa hukuman yang diterima. Tapi untuk kes John and Leigh Sabin, kita tak pernah dapat bab terakhir tu. Memang tak pernah ada hari dekat mahkamah, tak ada pengakuan rasmi, tak pernah ada keputusan hakim. Yang tinggal hanyalah bukti rangka tu, cerita daripada orang sekeliling dan persoalan-persoalan yang mungkin tak akan pernah terjawab lah. So menurut polis, siasatan tetap dijalankan selepas penemuan rangka tersebut. Ujian forensik pun dilakukan untuk mengesahkan identiti John, dan diorang cuba memahami lah apa yang berlaku hampir 50 tahun sebelum tu. Tapi masa adalah sesuatu yang sangat susah dalam kes macam ni. Saksi mungkin dah tak ada, bukti mungkin dah hilang, dan orang yang paling tahu cerita sebenar dah tak boleh nak bagi jawapan. So Kamal rasa inilah bahagian paling mengganggu ya tentang kes ni. Bukan sekadar tentang satu rangka yang disimpan, tapi tentang satu rahsia yang berjaya bertahan begitu lama. So lepas kita dengar keseluruhan kisah John and Leigh Sabin ni, apa yang kita tahu bahawa pada tahun 2015 satu rangka manusia telah ditemui di rumah Leigh Sabin di Wales. Kita juga tahu bahawa rangka tu dikenal pasti sebagai John Sabin, iaitu suami dia yang telah hilang sejak tahun 1969, lama gila. Dan kita tahu bahawa selama bertahun-tahun, cerita yang dipercayai oleh orang ramai ialah John telah meninggalkan keluarga dia, tapi kebenaran yang ditemui selepas kematian Leigh ni ternyata jauh lebih mengejutkan. Bayangkan hampir 50 tahun ya, satu perkara yang sangat besar berlaku dalam hidup seseorang, tapi dunia sekeliling terus berjalan macam biasa. Like jiran-jiran masih datang berjumpa, masih berbual dengan dia kan, rumah tu masih berdiri macam rumah biasa. Kita nampak seorang nenek yang peramah, kita nampak seseorang yang suka bergurau, tapi kita tak pernah tahu apa yang seseorang tu simpan dalam hidup dia. So ya, walaupun macam tu, Kamal nak ingatkan juga dalam kes ni banyak persoalan masih tak terjawab sebab wanita ni sendiri tak pernah melalui perbicaraan. Jadi kita tak pernah dengar pengakuan daripada dia. Kita tak pernah tahu sepenuhnya apa yang berlaku pada malam John meninggal dunia, dan mungkin jawapan sebenar akan kekal menjadi misteri selama-lamanya. So korang, apa pendapat korang tentang kes ni?
Adakah korang rasa wanita ni memang menyimpan rahsia besar selama puluhan tahun, ataupun korang rasa ada cerita lain yang kita tak pernah tahu? Comment down below. And if you guys enjoy this kind of content, welcome to crime. Dekat sini kita akan explore lagi case-case true crime yang pelik, misteri, dan paling penting kisah-kisah yang benar-benar pernah berlaku. So kalau korang ada case yang korang nak Kama cover, boleh comment down below ataupun DM Kama dekat TikTok Kamarina Hasim. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. Jaga diri semua, and remember, kadang-kadang cerita paling menyeramkan bukan datang daripada tempat gelap, tapi daripada tempat yang nampak paling biasa. So see you guys in my next video. Bye.